Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin memperkenalkan produk inovasi kami iaitu Solarina Bag. Jadi, Solarina Bag ni ialah merupakan gabungan antara tenaga solar dan juga kit penjagaan head. Seterusnya, melalui beg ini, pelajar juga boleh mengecas peranti, mendapatkan cahaya dan menguruskan head dengan lebih selesa. Jadi, seterusnya, projek ini dijalankan bersama Jakua untuk membantu komuniti orang asli yang kurang akses tenaga elektrik dan juga kemudahan asas. Seterusnya, matlamat utama kami ialah untuk mengurangkan ponten sekolah serta menyokong SDG 3, 5, 7 dan 12. Jadi, secara ringkasnya, beg Solarina bukan hanya beg sekolah tetapi satu inovasi yang membantu masalah tenaga, kebersihan head dan keselamatan pelajar perempuan, khususnya komuniti orang asli. Projek ini juga berpotensi dikembangkan ke peringkat lebih luas termasuk pasaran luar negara. Berikut merupakan penyataan isu dan masalah bagi Solarina Bag. Yang pertama adalah kekurangan sumber tenaga yang boleh diperbarui untuk mengecas peranti pelajar. Yang kedua adalah kos berulang dan sisa dari produk head sekali guna ketiadaan alternatif mesra alam yang diterima luas. Dan yang ketiga adalah literasi head rendah dan stigma sosial menjejaskan kehadiran ke sekolah. Dan yang keempat adalah merisikokan keselamatan apabila berjalan dan berbasikal dalam keadaan kurang pencahayaan. Dan yang terakhir sekali adalah tiada produk bersepadu di antara beg dan tenaga bersertakan kit head dan pencahayaan yang praktikal untuk P40 atau luar bandar. Saya ingin berkongsi tentang matlamat utama projek kami iaitu Solarina Bag. Solarina Bag ialah beg pintar tenaga solar yang membekalkan panel solar mini, head penjaga mesra alam, lampu LED serta power bank. Matlamat utama kami ialah menyediakan sumber yang alternatif. Yang kedua, meningkatkan kesedaran kebersihan wanita. Yang ketiga, matlamat pembangunan mampan iaitu SDG. Yang keempat, membina model perniagaan yang berimpak sosial. Seterusnya, infografik pelaksanaan projek kami. Bagi peringkat pertama, kami merancang idea dengan menghasilkan konsep beg Solarina iaitu beg yang menggunakan tenaga solar untuk mengecas telefon dan lampu LED sesuai untuk golongan B40. Seterusnya, kami jalankan kajian pasaran bagi mengenal pasti minat pengguna terhadap produk mesra alam dan harga mampu milik. Kemudian, kami hasilkan bahan dan modal dengan mengira kos setiap komponen supaya produk ini berkualiti dan berpatutan. Bagi promosi dan pemasaran, kami gunakan media sosial serta jualan di sekolah untuk memperkenalkan produk kami. Selepas itu, kami lakukan ujian penambahbaik dengan menguji panel solar dan ketahanan beg bagi memastikan fungsinya baik. Akhir sekali, kami menilai 4 projek dan mendapati produk ini bukan sahaja membantu pengguna tetapi juga meningkatkan kesedaran terhadap penggunaan tenaga hijau. Bagi pengiraan kos dan petakan harga projek, Solarina Bag telah menggunakan inovasi beg tenaga solar dengan sentuhan kecawanan sosial. Matlamat kami adalah untuk membantu golongan B40 mendapatkan beg berteknologi hijau pada harga yang mampu milik. Setiap unit mengandungi panel solar, power bank dan lampu LED dan bahan lengkap dengan kos keseluruhan RM72.30. Tetapi untuk golongan B40, kami hanya menjual RM60 iaitu subsidi sebanyak RM12.3%. Kos itu kami tampung melalui jualan harga biasa RM75 kepada pembeli umum. Dengan cara ini, projek kekal berjaya maju sambil menyumbang kepada SDG 1, tiada kemiskinan, SDG 3, kesihatan dan kesejahteraan dan SDG 7, tenaga bersih dan mampu milik. Solarina Bag bukan sekadar produk, tapi solusi kecil memberi impak yang besar dari komuniti ke komuniti. Projek ini kami hasilkan khas untuk membantu komuniti orang asli dan pelajar wanita, terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman dan sukar mendapat tenaga elektrik. Beg Solarina dilengkapi dengan panel solar fleksibel dan untuk mengecas telefon menggunakan tenaga matahari. Ia juga mempunyai lampu LED mini bagi kegunaan waktu malam serta kit penjagaan diri wanita seperti pad, sabun dan kain. Untuk kegunaan harian, reka bentuk beg ini kalis air, ringan dan tahan lasak sesuai dengan aktiviti harian masyarakat luar bandar. Dari segi impak, inovasi ini membantu meningkatkan taraf kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti orang asli serta menyokong pengguna tenaga boleh diperbarui. Jadi, secara ringkasnya, beg Solarina bukan hanya beg sekolah tetapi satu inovasi yang membantu masalah tenaga, kebersihan head dan keselamatan pelajar perempuan, khususnya komuniti orang asli. Projek ini juga berpotensi dikembangkan ke peringkat lebih luas termasuk pasaran luar negara. Jadi, akhir sekali, untuk cadangan penambahbaikan, kami cadangkan latihan penggunaan pad kain dan penjagaan power bank solar kepada pengguna. Selain itu juga, kami akan mencadangkan kerjasama dengan NGO, syarikat melalui CSR serta kementerian berkaitan juga penting untuk memperluaskan impak projek ini.